Okey, kita jawab soalan ni. Soalan ni pula, dia kata sini diagram 1 show experiment to determine relationship between force and extension of the spring. Jadi kita ada spring ni, kita ada retort stand. Bila kita gantung pemberat, agaknya spring ni makin pendek ke makin panjang? Kalau makin pendek tu fikiran kamu agak pendek lah rasanya. Okey kan? Panjang fikiran yang panjang, dia nampak panjang kan? Dia akan lebih panjang. Tengok keadaannya. Sebab pemberat akan turun ke bawah, dia akan semakin meregap, extend. Faham Okey dah. Jadi soalan pertama dia kata write a suitable hypothesis involving the force and extension. Hypothesis maksudnya apa kata kunci hypothesis? Ya, betul, bagus. When MV increase, RV apa? Jadi kita cakap ni, when the force increase, the extension increase. Dulunya bertambah. Boleh? So bertambah, kamu faham lah. Bila bertambah berat lagi panjang lah dia kan? Tu dah. Ni. Boleh? Senang kan? Itu dia cerita dia. Tapi kita tahulah term hypothesis. Kalau dia kata inference macam mana? Ya, jadi the extension of spring depends on force. Ada begitu. Itu kata kunci dia. Yang kamu pegang hitam je. Inference letak sama hyper. Itu yang salah tu. Boleh tak? Ke makin susah? Kadang-kadang cikgu ajar macam ni macam. Kadang syok sendiri lah kan. Bila ni kita tengok respon tak faham. Macam mana nangis ke tu. Tak tahu lah. Tak boleh tu yang tu nak belajar je. Ulang apa? Inference, dia pun ingat RV depends on MV. RV tu apa? Apa RV dah? Spring. Jawab dah lah. RV tu apa? RV. Jangan kat spring. Extension of spring. Jangan kat spring benda. Extension of spring. MV tu apa? Force. Apa berat yang kita letak? Force. Daya berat yang kita letak sini. Weight. Faham? Yang kita letak situ lah. Okey. Jadi B dia kata how can the accuracy of the measurement X will increase? Macam mana kita nak tingkatkan dia punya accuracy? Accuracy tu maksudnya apa? Kejituan, ketepatan. Macam mana nak tingkatkan dia punya ni? Jadi kamu balik kepada safety precaution. Taklah tengok selain ni. Apa dia? Ada idea tak? Kita tengok jawapan dia apa Tengok apa? Oh ni. Aku dah lupa dah Dia macam ni. Kamu ambil bacaan pertama. Kamu ambil, kata kamu ambil 10 gram 10 Newton. Kamu tengok berapa panjang dia. Kata kamu keluar balik, letak balik 10 Newton. Tengok bacaan dia. Maksudnya kamu ambil dua bacaan supaya dapat bacaan yang lebih tepat, lebih jitu lah. Dia kata sini, dia kata take at least 2 measurement of X, then take the average of. Ini tujuannya untuk to reduce random error. Tujuan random error. Boleh faham tak ni? Contohnya kalau kamu buat pendulum. Dekat pendulum kamu dah ambil 20 ayunan kan, dapat dalam 20 saat, 20.2 saat kan? Betul ke ni? Nak ambil sekali dulu. Betul tak? Kamu ambil sekali lagi dapat dalam 19.8 dekat kan? Kamu ambil dia punya average. Faham? Ambil average tu, baru dapat jawapan yang betul. Average dia itu dipanggil sebagai mengurangkan random error. Boleh faham ke ni? Tapi kamu tak belajar detail sangat benda ni Buat 3 tahun 4 lama dah belajar detail tentang benda ni Detail sangat. Ni tak detail sangat. Okey lah, kurang sikit detail. Okey lah kamu Jadi dia kata graph above show the result of the experiment. Ni graph yang kita akan buat. Ini adalah manipulated variable, ini adalah responding variable. Jadi dia bentukkan garis macam ni. Dan apa relationship graph ni? Ya.
Ada ulangan hubungan. Okey, dia kata hubungan dia directly proportional, berkadar terus. Positif ke negatif gradient? Positif. Maksudnya when F increase, X increase. Bertambah. Itu hipotesis kan? Boleh? Okey, tulislah kat apa jaga-jaga. Dah macam tadi, yang kamu hafal tadi. Tulis je yang kamu hafal tadi. Make apa dia? Betul dah? I must be perpendicular. Scale of reading. Meter rule. Avoid parallel error. Boleh ke ni? Bukan susah sangat fizik ni. Fizik ni antara subjek yang kita kata